apa Anthony Loke pergi komen. Tak usah campur lah pasal undang-undang tubuh. Dia duduk sebelah, tadi saya tengok video itu, dia duduk sebelah MD Amin. Ya, betul. Dia pula komen Anthony Loke ni. Lepas tu dia pula baca, dia pula tak refund. Dia pula bagi sebab sah tak sah pula dah ni. Dia siapa Hai, Assalamualaikum. Saya Natasha, host anda pada hari ini di Hisham Jalil dan tetamu bersama Gen Z. Okey, so hari ni saya ada co-host baru Tuan Hisham. Nampak? Host baru? Ya. Dah lama mana? Saya suruh diorang buat research. Oh, ya ke? Ya, untuk podcast kita yang akan datang. Dia datang balik ke tak? InsyaAllah datang. Okey, so kita ada Nadira dan juga Aiman. Okey, so since kita ni dah di tengah-tengah PRN Negeri Sembilan, Tuan Hisham. So untuk podcast kali ni, Tuan Hisham, kita nak rungkaikan krisis di Negeri Sembilan. Okey, isunya yang terlibat dari segi adat dan juga undang-undang Kerajaan Negeri Sembilan. So kenapa awak pilih topik ni? Sebab isu ni tengah hangat. Isu ni utama? Ya, untuk PRN Negeri Sembilan ni. PRN ni isu nombor 1 adalah pasal Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan. Ya, betul. Okey. So, last episode saya ada bagi tahu Tuan Hisham kan, saya nak bawa tetamu khas untuk join kita untuk podcast kali ni. Okey, sebab kita nak rungkaikanlah dari perspektif undang-undang dan perlembagaan. So, saya jemput Dr. Ikmal, pensyarah undang-undang dan perlembagaan daripada UiTM. So, awak jemput pakar undang-undang adat Negeri betul. Sembilan. Okay, terima kasih Natasha atas undangan ke podcast Hisham Jalil. Dan buat Tuan Hisham Jalil, saya rasa sangat berbesar hatilah. Dan buat co-host semua, kita menunggulah soalan daripada Gen Z. Dia nak grill kita. Semalam saya dah kena grill ni. Yalah, sebab dekat universiti saya grill student. Itu yang sekarang ni biarlah dia grill kita kan. Kita tengoklah macam mana. Okey, so sebelum kita nak bahaskan isu ni, saya ada video. Okey, so saya tunjuk kat sini. Video apa tu, Natasha? Kronologi yang terjadi di Negeri Sembilan. Pasal isu adat ni semua? Ya, betul. Okey. 4 Datuk Undang yang 4 bersama Tunku Besar Tampin dalam pernyataan bersama merujuk kepada keputusan mereka minggu lalu untuk memecat Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Mukris Tuanku Munawir. Maka oleh yang demikian, kuasa yang diperuntukkan kepada kami menurut perkara 10 bukan 1B Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan tahun 2009, dan ini secara kebulatan memutuskan dan mensabdakan oleh Yang Maha Mulia Tubuh Muklis Almarhum Munawir supaya turun daripada tahta kerajaan dan melucut kedaulatan hak-hak kuasa-kuasa dan keutamaan baginda, dan baginda hendaklah berhenti dan menjadi dan menjalankan fungsi-fungsi yang di-Pertuan Besar. Keputusan 14 ahli Dewan Undangan Negeri Barisan Nasional di Negeri Sembilan menarik sokongan terhadap Menteri Besar akan dirujuk kepada kepimpinan tertinggi parti. Tetapi dalam Perlembagaan Negeri Sembilan artikel 10 juga amat jelas menyatakan bahawa dia perlu melalui satu proses yang penuh, satu siasatan yang penuh. Kita tak pertikaikan kuasa undang yang 4 untuk menurunkan takhta Yang di-Pertuan Besar. Tetapi dia perlu ada proses. Di Negeri Sembilan berterusan apabila Undang Sungai Ujong yang dipertikaikan mendakwa pembesar yang ingin memecatnya sebenarnya telah dipecat lebih awal atas dakwaan salah guna kuasa. Sementara itu, dalam perkembangan sama, Undang yang 4 memasyurkan Tunku Nazaruddin Tuanku Jaafar sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ke-12 pada Jumaat. Di antara institusi adat dan Menteri Besar Negeri Sembilan Aminuddin Harun terus panas. Ia apabila kerajaan negeri mengarahkan Mubarak Tahap mengosongkan kediaman rasmi Balai Undang Luak Sungai Ujong serta-merta. Arahan tersebut dikeluarkan menerusi surat rasmi Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri bertarikh 29 April yang kini tular. Surat berkenaan menyatakan pengosongan perlu dilakukan segera. Alhamdulillah hari ini jam 8.30 pagi, 8.30 malam. Malam ini dalam 8.30 malam saya telah menghadap Puan Duli Yang Maha Mulia Yang Besar Negeri Sembilan. Dan Tuan Ku telah berkenan untuk membubarkan bermula pada esok berapa bulan? 5
5 hari bulan Jun, hari Jumaat 2026. Sekian, terima kasih. Dalam video Anthony Lau dan Menteri Besar Negeri Sembilan buat press conference, mereka bagi tahu dekat dalam Anthony Lau bercakap proses pemecatan Yang Tuan ke-11 tidak sah. Dan saya nak tanya, apa proses yang tak sah tu? Itu Gen Z punya soalan dok. Tengok. Itu soalan yang mencabar. Sebenarnya bila saya tengok video Anthony Lau itu, itulah persoalan yang bermain dekat saya punya pemikiran dan ramai pengamal undang-undang. In fact ahli politik pun tanya macam itu. Nombor satu, saya ada dua, saya ingat bukan kegusaran, dia panggil apa, persoalan lah yang saya nak tanya Anthony Lau ni. Nombor satu, kenapa pula dah Anthony Lau ni, Setiausaha Agung DAP ni, pergi komen pasal Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan ni? Apa kena ataupun dia punya local standard? Dia pula dah pergi ni. Sebelum ni saya dah komen. Apa Anthony Lau pergi komen? Tak usah campur lah pasal Undang-Undang Tubuh. Dia duduk sebelah, tadi saya tengok video itu, dia duduk sebelah MB Amin. Betul. Dia pula komen Anthony Lau ni. Lepas tu dia pula baca, dia pula tak refund. Dia pula bagi sebab sah tak sah pula dah ni. Dia siapa? So saya tak tahu background Anthony Lau ni apa. Ada background undang-undang ke? Ada ini ke? Macam mana ke? Dan pada saya, dia sebagai ahli politik, dia tak patut campur berkenaan sah atau tidak benda itu. Itu perkara pertama yang saya nak tanya dia. Yang saya dah tanya pun dia tak jawab sampai sekarang. Nombor dua adalah dia mention daripada segi, dia kata kena ada due process. Due process. Dia kata benda ini kononnya tak sah. Saya tak nak ulas berkenaan sah ke tak sah ke atas ke, itu kita tak nak campur. Ini berkenaan isu adat kan. Tapi saya nak komen daripada perspektif, daripada frame Anthony Lau cakap ini. So nombor satu, dia kata sebabnya sah tak sah tu sebab tak ada due process. Dua persoalan lagi saya nak tanya Anthony Lau. Nombor satu, mana awak tahu undang-undang ni tak ikut due process? Mana dia tahu sebenarnya ni? Lepas itu, apakah due process itu? Anthony Lau ni lebih tahu ke daripada undang-undang ni apa benda proses ini? Sebab pada saya, dia undang-undang ni, 4 orang undang ni, dia menjaga adat, menjaga peraturan. Kenapa orang panggil dia undang? Sebab mereka lah orang-orang pergi, kalau ada pertelingkahan, ada peraturan, dan mereka ada proses yang berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, dia lah buat proses adat ini. Proses ini, sebab itu orang panggil dia undang. Sebab itu di negara kita ni pun, perkataan law tu kita panggil undang-undang. Asalnya daripada undang ni lah. Sebab undang ni, saya orang kata bagi sikit orang kata asal perkataan undang tu kan. Sebab dulu ini ada perkataan Melayu lama kan, iaitu orang-orang ini kalau katakan dulu ada pertelingkahan, ada kesalahan ke apa, mereka inilah yang mempunyai kuasa untuk mengundang atau menjemput atau memanggil atau summon orang datang. Dia bukan semua orang boleh summon orang, bukan semua orang boleh summon tu dah summon kan, panggil orang tak boleh. Dia ada kuasa untuk memanggil atau mengundang untuk menyelesaikan satu pertelingkahan, untuk dibuat satu proses juga situ. So mereka lebih tahu pasal proses ini. So lama-lama orang panggil dia undang. Lepas tu daripada segi konteks nasional pula dah jadi undang-undang. Undang-undang ni meniru undang inilah. Dia punya nama itu. So maksudnya apa? Maksudnya mereka tahulah proses tu. Takkan dah berpuluh-puluh tahun, beratus tahun dia tak tahu proses. Tiba-tiba Anthony Lau pula lebih tahu ada proses ke tidak ada proses. Ini yang saya nak cakap pada Anthony Lau. Nombor satu, tak usah komen lah pasal isu ni. Dia bukan ada kena-mengena dengan awak, itu yang orang marah. Nombor satu. Nombor dua, bila dia cakap tak ikut proses, awak faham ke tidak ini? Benda ini proses, ikut proses atau tidak? So, berkenaan dengan proses ni, ada juga penyokong-penyokong sebelah sana, penyokong PH, dia kata ada konsep dia sendirilah pasal natural justice lah. Ini nanti saya nak minta pandangan doktor. Dia kata, oh sebenarnya itu yang dalam ini semua
kan apa ni kena ikut natural justice lah dan sebagainya. Satu saya nak cakap, apa natural justice-nya keadilan asas. Tapi keadilan asas ni mengikut takrifan siapa. So takkanlah kita pula undang-undang 4 orang ni pula yang biasa buat undang berpuluh-puluh tahun nak ikut proses ataupun definasi natural justice atas acuan atau berdasarkan orang lain punya takrifan. Mereka adalah dia punya acuan ataupun takrifan natural justice mereka sendiri. Orang-orang luar yang tak tahu pasal adat undang-undang Negeri Sembilan ni tak usah campur lah. Pada saya begitu. So you cannot just pergi impose you punya own definition of natural justice kepada orang yang dah lama buat macam ni. Nombor satu, dia ada customary law. Siapa yang belajar undang-undang, even di England pun, undang-undang dia banyak tak bertulis. Is uncodified. In fact, perlembagaan English law, dia unwritten. Yes. Unwritten law. Kalau siapa tahu kan, ada benda yang banyak tak bertulis, ada benda yang banyak tak berkodify. So undang-undang adat kita ini kan banyak yang tak tulis, proses tu tidak bertulis, dia berdasarkan apa yang dia dah buat sekian lama. So mana Anthony Loke tahu dia tak ikut proses dia? It could be that dia dah bincang sama dia, ada proses dia sendiri, dia ikut proses tu, tiba-tiba pula DAP, Setiausaha Agung DAP kata tak ikut proses. Kalau saya dalam Undang-Undang Adat Negeri Sembilan, saya pun marah. Itulah cara ringkasnya. Okey. So kalau dari perspektif Dr. Ikmal kan, dari segi undang-undang, adakah Dr. Ikmal setuju dengan statement Anthony Loke tu? Okey. Baik. Sebelum saya menjawab pada persoalan itu, saya nak ucapkan terima kasih lah kepada Tuan Hisham Jalil dan juga kepada Gen Z kerana menjemput saya untuk sesi podcast ni. Sebenarnya dah banyak kali dah saya menulis tentang isu yang berlaku di Negeri Sembilan ni sejak bulan April yang lepas. Berbalik kepada apa yang dikatakan oleh Anthony Loke itu sebenarnya, pertama kita harus faham di Negeri Sembilan ini undang-undang moden dan adat patih ataupun adat yang diamalkan tu adalah saling bergabung. You must read with them together. You tak boleh hanya baca undang-undang tubuh saja, tak baca undang-undang adat berpatih. Jadi perkara ni kita gabung jalinkan. Dan bila kita gabung jalinkan ni, kita harus ingat Perlembagaan Persekutuan, undang-undang tertinggi negara kita telah memberikan takrifan adat dan kelaziman itu selagi dia mempunyai kuat kuasa undang-undang. Jadi dia ada kesan undang-undang dan dia termasuk dalam definisi undang-undang itu Customary law. Customary law itu sendiri. Jadi sebenarnya kedudukan customary law kita, adat ni adalah kedudukan yang agak tinggi. Disebut dalam Perlembagaan Persekutuan. Jadi dalam kita membaca Perlembagaan Persekutuan, Undang-Undang Tubuh Negeri Sembilan, kita tak boleh lupakan adat lama. Saya ambil contoh satu lah, pasal 32. Undang-Undang Tubuh Negeri Sembilan menceritakan tentang keperluan untuk kita memakai perjanjian lama, adat lama akan dibaca bersama-sama dengan Undang-Undang Tubuh di Negeri Sembilan. Jadi kita faham asas ni dulu. Jadi bila kita faham asas ini, gabungan antara undang-undang dan adat ni, barulah kita boleh ulas apa yang Anthony Loke tu cuba sebut. Doktor rasa Anthony Loke ni faham ke tidak? Itu yang masalahnya kita ni. Anthony Loke ni seolah-olah dia belagak, dia tahu undang-undang. Dia kata mungkin dia akan kata saya lawmakers. Tapi dia kena tahu yang dia pun tak faham. Kan? Dia pun mungkin tak tahulah dia dapat nasihat daripada mana peguam. Kan? Dengan kata yang lebih molek dia cakap kan, saya menghormati, saya tak mempertikaikan kuasa raja-raja. Tapi dalam sidang media tu, apabila Anthony Loke membacakan pasal 10 tu, sebenarnya dah campur tangan. Jangan ingat kita ni tak tahu apa-apa. Itu yang orang marah. Dan itu yang menyebabkan orang marah, kerana ada percubaan daripada pemimpin politik seperti ini untuk mengganggu gugat institusi adat dan juga institusi raja di Negeri Sembilan. Dia pula bagi tafsiran tentang apa itu. Dia tak boleh begitu. Di situ itu kesilapan yang sangat fatal lah pada Anthony Loke. Yang kedua, bila cerita tentang due process,
Okey, dia kata proses tak lengkap lah dan sebagainya. Okey, pertamanya, okey, siapa you untuk menentukan proses itu lengkap atau tidak? You undang ke? Itu yang kadang-kadang kita jadi marah tu. Tindakan Anthony Loke tu sendiri sebenarnya mencampuri urusan raja-raja di Negeri Sembilan. Itu yang itu hari ada seorang pemimpin PH ke apa, dia kata mungkin dia buat lawak ke apa, dia kata Anthony Loke ni undang kelima. Tak boleh. Memang. Mungkin dia buat lawak aja tapi tak boleh. Dia menghina tu. Dia bukan sekadar buat lawak, dia sebenarnya menghina. Dan kebetulan dia juga menjadi calon di Paroi. Jadi kan bila jadi calon PH amanah ni kan, kadang-kadang kita fikir kita nak buat lawak. Tapi cara pemikiran, adakah ini wakil rakyat yang kita nak cari? Betul. Yang buat statement tu calon. Yang buat statement tu jadi calon untuk Paroi. Calon PH. Calon PH. Dia boleh pula buat lawak Anthony Loke undang kelima. Pada saya itu satu kenyataan yang tak sepatutnya. Walaupun lawak dia walaupun dia katalah dia minta maaf, kan. Tapi kesannya tu besar. Kita orang Melayu ni, kita takkan sembereno menghina undang yang 4. Sebab saya pun kalau nak ikutkanlah susu galuh daripada ayah saya, kan, undang Abdul Manap bin Tolok tu adalah merupakan abang kepada datuk saya, Talib bin Tolok. Jadi saya pun adalah line daripada undang Abdul Manap, dan undang Datuk Abdul Manap ni lah yang menandatangani pengisytiharan ataupun proklamasi pengisytiharan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Jadi kalau undang ini terlibat dalam sain perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948, adakah kita cuba untuk menafikan kuasanya? Sebab undang ni kita kena faham dia adalah raja. Okey, tafsiran 1602 dalam Perlembagaan Persekutuan di Negeri Sembilan, in relation to Negeri Sembilan, okey, the ruler refer to, okey, yang di-Pertuan Besar act on behalf of himself, including the 4 undangs and also Tengku Besar Tampin. 28 chapter 8 dalam undang-undang dan juga dalam undang-undang tubuh kerajaan Negeri Sembilan itu sendiri. Jadi apabila undang ini momokkan, okey, ini satu contoh macam mana institusi beraja ini diserang dari cara belakang. Ini satu perkara yang menyebabkan saya sebagai anak jati Negeri Sembilan ni, kita rasa sangat sedih lah. Sedih dan marah lah, kan, atas pernyataan Anthony Loke tu, kan, yang sangat-sangat tidak patut dan mengguris perasaan orang Melayu. Dan sebelah pula Aminuddin buat tak tahu apa. Nanti dia akan dianggap sebagai puppet lah. Ini itu sebab kita harus jelas dari segi pemahaman adat dan undang-undang. Barulah kita boleh menjadi seorang pemimpin yang lebih baik. Kalau pemimpin tu tak tahu adat, dia tak tahu undang-undang, dapat nasihat yang salah, habislah, hancurlah. Betul. Kan? Ini yang kita tak mahu berlaku pada MB sekarang. Betul. Sebab saya pun tak adalah orang Senanti. Saya adalah susun. saya Senanti. Ya, Senanti. Dia Senanti tu. Senanti dia sebut. Senanti ngandung ni. Awak pandai pilih jemput tetamu. Tetamu yang kita jemput ni memang tepat lah. Sebab Dr. Iqbal dia bukan sahaja pakar undang-undang, tetapi dia daripada Negeri Sembilan. Orang yang ada kena-mengena dengan adat. Yang dulu yang konon-konon terpaling pakar, yang orang sebelah sana tu tak datang dari mana. Yang tahulah sebelah PH yang kata ada seorang tu, saya ingat benda saya terbaca, dia kata undang ini bukan bertaruh raja tapi pembesar. Tak betul tu saya kata. Besar penghulu. Ini satu penghinaan itu sebenarnya. satu penghinaan. Ada satu penyokong PH tu saya tengok. Dia kata saya akan ulas dari segi politik lah. Tapi saya tengok ada seorang tu, dia kata 4 orang undang ni taraf pembesar. Saya ingat dia confused ni. Sebab di Negeri Sembilan lain macam Dr. Iqbal cakap tadi. Dalam ikut artikel ni 28 kan, chapter 8. betul. Dia kata undang itu adalah raja itu, ruler itu, termasuklah the ruling chief. Betul. Ruling chief ini 4 orang undang dan Tengku Besar Tampin. Ini dalam undang-undang tubuh Negeri Sembilan. Dia bukan macam di negeri lain. Betul. So negeri lain ada Temenggung lain.
Tenggung Raja ada Sultan, lepas tu bawah itu ada Bendahara Laksmana Shah Bandar dengan seorang lagi Bendahara Laksmana Shah Bandar dengan seorang lagi siapa? Temanggung. Empat orang. Itu pembesar. Tapi di Negeri Sembilan, undang ini bukan macam pembesar. Dia pembesar memerintah. Dia ruling. So dalam takrifan ini dia kata ruler itu termasuklah ruling chief. Maksudnya ruler atau raja, bertaraf raja di Negeri Sembilan ni ada 6 orang lah. Boleh kita kata begitu? Ya, betul. Dia adalah raja di luarnya. Itu yang banyak salah faham yang berlaku. Ada yang keluarkan soalan, kenapa tidak boleh menjadi Yang di-Pertuan Agong? Okey, kenapa dia tak boleh begitu dan begini? Ini masalah orang kita, dia tidak faham konsep raja berperlembagaan tu di Negeri Sembilan tu adalah sesuatu yang unik dari segi adat dan juga di dalam aspek undang-undang. Jadi bagaimana kita nak timbulkan kesedaran tu yang paling utama Pada saya ada background undang-undang sikit walaupun saya bukan pakar lah. Saya dijazah undang-undang. So Anthony Loke saya rasa tak ada ijazah undang-undang. So saya mungkinlah boleh komen sikit-sikit lah walaupun saya tak pakar macam doktor lah. So pada saya yang persoalkan kenapa undang ni tak boleh jadi agung lah apa, saya ingat dia orang ni baca tak habis. Baca tak habis, baca tak habis. Ataupun tak baca langsung. Atau tak khatam lagi, tak khatam lagi. Ataupun dia ni sebab undang ini bertaraf raja. Tapi dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan, dalam Perlembagaan Sembilan Persekutuan juga dinyatakan bahawa Yang Bertuan itu yang mewakili Negeri Sembilan di dalam Majlis Raja-Raja. So yang menjadi agung adalah yang mewakili lah Yang di-Pertuan ini. Itu telah dispesifik dalam Undang-Undang Tubuh Negeri dengan perlembagaan. Dan lagi satu saya nak tambah, amalan lah. Okey, amalannya apabila Yang di-Pertuan Besar pergi ke mesyuarat Majlis Raja-Raja, pada amalan dari segi praktis di kalangan raja-raja pemerintah ni, okey, apa yang mereka ataupun raja-raja ini akan lakukan ialah Yang di-Pertuan Besar akan duduk bersama-sama dengan raja-raja pemerintah, pembesar-pembesar pemerintah, raja-raja ni untuk apa yang kita nak sampaikan di Majlis Raja-Raja demi kepentingan Negeri Sembilan. Jadi itu yang sepatutnya amalan itu dibuat. Sebab itu Negeri Sembilan ini dia unik. Dari segi praktis dan amalan raja berperlembagaan. Ini yang ramai confused, ramai tak tahu, ramai yang cherry picking ataupun kadang-kadang tu buat pura-pura tak faham. Betul. Sebab dia nak backup sangat parti politik dia kan, sampai undang-undang mereka pasal undang-undang tubuh negeri pun mereka langgar. Mereka langgar, manipulatif satu sikap walaupun daripada latar belakang undang-undang. Sampai buat lawak pasal undang pula kan. Undang kelima pula dia buat lawak. Itulah. Dan saya nak tambah tadi ada soalan pasal due process. Due process. Okey. Due process ni, okey, kebanyakan orang bila kita bacalah dalam perkara 10 ni dikata if it is considered and determined after full and complete inquiry by the undangs. Kita kena faham full and complete inquiry by the undangs. Okey, kalau dalam tafsiran bahasa Melayunya, siasatan yang lengkap dan penuh. Due processnya ialah kita harus baca, bukan baca serigid undang-undang common law, undang-undang yang biasa yang kita faham, natural justice, right to be heard, rights against bias, tetapi harus disulami dengan pendekatan adat. Apabila disulami dengan adat ni, dia ada tertib dia ada muafakatnya kan. Macam kalau kita nak argue tentang right to give a notice, saya tanya kepada puak-puak ataupun pihak-pihak yang kata natural justice, dia nak bagi notice pada siapa? Dia ingat ni contract law ke apa? Dia ingat nak bagi notice pada siapa? Pada peguam, pada DU. Kalau kita tanya pada DU, adakah ini seorang raja? Sepatutnya natural justice tu adalah satu konsep dalam adat. Macam saya katakanlah, contohnya kalau dalam satu kerapatan adat, okey, apabila seseorang melakukan kesalahan, sebelum melakukan kesalahan tu ada tak dia buat timbang salah? Idea timbang salah tu pun sebenarnya adalah sebahagian daripada adat. Sebahagian daripada proses. Sekarang ni dia orang ni nak impose proses dia pada undang ni pula. Ya, seolah nak mengajar pula raja-raja ni kan. Nak kena notice pula dah. Notice surat macam nak buat domestic inquiry pula dah.
Even kalau buat domestic inquiry pun perkara tu kita tak akan hebah-hebahkan. Kita akan buat dengan tertib, teratur. Ini yang banyak orang tak faham. Kadang-kadang dia rasa dia deserve to know. Dia deserve to know sampai hingga menghina raja-raja kita. Prerogatif raja tu yang paling penting saya rasa kena dipahami. Betul. Ya, saya setuju tu. Jadi bila kita kata due process ni, kenyataan Anthony Loke itu sendiri sebenarnya telah menggambarkan campur tangan, walaupun dengan bahasa yang lapik ni dia kata saya tak nak pertikai. Buat dia, saya tak nak pertikai, tapi you mengatakan proses. Jadi you dah cakap apa ni? Dia kata tak nak pertikah, tapi dia dah ambil positioning. Maksudnya dia pula kata benda ni sah atau tidak sah. Itu positioning lah tu. Itu pertikai lah tu. Itu campur lah tu. Kita orang yang belajar ni kita nampak lah. Tindak tanduk pemimpin DAP ni. Betul. Cubaan DAP ni untuk apa yang kita katakan menghina raja-raja Melayu dan dengan menghina institusi beraja undang. Sebab apa yang kita khawatir apabila apa yang dibuat kepada undang ni akan terjadi kepada raja-raja Melayu, itu yang kita nak elak. Sebab kita sebagai rakyat Malaysia, kita menjunjung prinsip keluhuran perlembagaan, kesetiaan kepada raja dan negara. Saya rasa betul lah. Ini sebab benda ini kritikal dan perlu dihandle dengan baik. Betul. Sebabnya apa yang berlaku di Negeri Sembilan ni akan resonate ke seluruh negara. Sebab isu gajah ni kita ada di banyak negeri-negeri lain. Dan jika institusi gajah di Negeri Sembilan ni tak stabil, ada kemungkinan dia boleh merebak ke negeri-negeri lain. Apa nak jadi dengan institusi gajah perlembagaan kita di Malaysia ini. Dan masalahnya saya ingat datang daripada ahli-ahli politik seperti inilah, Anthony Loke, Menteri Besar Negeri Sembilan. So kita tak persoal tuanku ke atas tuanku. Yang di-Pertuan itu kita tak sentuh. Itu isu tiga. Kita persoal macam mana ahli politik ni, Anthony Loke ni dia pula bagi kenyataan macam tu. Lepas tu MB Amin macam mana cara dia handle. Sebab itu saya ingat orang tak puas hati macam mana Menteri Besar Negeri Sembilan ni handle isu ini sampai menyebabkan ketidakstabilan dan mengganggu-gugat institusi adat di Negeri Sembilan. Itu yang saya nampak. Saya ada baca yang di Pertuan Besar ke-12 dimasyurkan di Alor Gajah, Melaka. So, soalan saya, adakah pemasyuran ni sah dari segi undang-undang ataupun adat? Dan saya juga ada terdengar satu podcast ni di mana tanda tangan Menteri Besar perlu ada untuk sahkan pemasyuran tersebut. Okey, baik. Dia ada dua isu yang agak besar jugalah. Okey, sama ada sah atau tidak pemasyuran tu dan keperluan untuk tanda tangan Menteri Besar. Okey, persoalan sama ada sah atau tidak tu, okey, kita harus faham sebenarnya Undang-Undang Tubuh Negeri Sembilan ini memberikan kuasa kepada Undang yang 4 untuk menurunkan yang di Pertuan Besar. Dan kalau kita baca perkara 10 tu, dia ada dua bahagian, 10.1 dan juga 10.2. Dari segi substan, kuasa itu adalah dimiliki oleh Undang yang 4. Dalam keadaan di mana yang di Pertuan Besar mengalami 4 keadaan. Dan pertama, defect derogatory to the qualities of yang di Pertuan Besar, insanity, blindness, dumbness. Itu yang pertama. He will not permit by hukum syarak to be yang di Pertuan Besar. Yang kedua, His Highness has done any overt act detrimental to his sanctity, honor and dignity of the yang di Pertuan Besar. Or yang keempat, dereliability disregard the provision of the Constitution. Jadi ada 4 perkara ataupun 4 syarat yang boleh menurunkan yang di Pertuan Besar yang boleh dilakukan oleh undang ini. Maka kita harus sebagai negara yang menjunjung kedaulatan undang-undang, keputusan yang dibuat oleh undang ini harus kita hormati. Sebab itulah peranan, saya nak tekankan semula, peranan Kerajaan Persekutuan dan Negeri sebenarnya untuk menghormati undang yang 4. Kalau kita tengok apa yang berlaku di Tampin pula pada 5 Jun tu adalah sesuatu yang saya kira agak menyedihkan lah.
Kan agak menyedihkan. Kenapa kita layan undang kita begitu? Bila kita layan begitu, dia akan memberi satu gambaran yang salah bahawasanya kita cuba meletakkan raja-raja ataupun undang yang 4 ni ke tahap yang tidak sewajarnya. Okay? Mereka adalah raja di Negeri Sembilan. Itu yang saya tak faham. Okey, yang kedua adalah isu perlunya tanda tangan daripada Menteri Besar. Okey, kalau kita lihat dari isu tanda tangan Menteri Besar itu, dalam perkara 10.2 ada dinyatakan tentang the proclamation ataupun untuk menurunkan yang di-Pertuan Besar ini, tanda tangan dan cok mohon itu harus ada in the hands of undang and the Menteri Besar. Jadi ini menjadi pertikaian di kalangan peguam. Adakah peranan Menteri Besar itu bersifat substantif ataupun bersifat procedural? Sebab kita harus faham dalam klausa pertama, kuasa untuk menjalankan full and complete inquiry itu adalah di bawah undang. Menteri Besar apabila menjalankan kuasa adalah tertakluk kepada arahan ataupun sabda. Kita istilahkan sabda sebenarnya. Sabda daripada undang yang 4. Jadi apabila apa yang berlaku pada 19 April itu kan sepatutnya Menteri Besar menurunkan tanda tangan. Sebab kalau Menteri Besar tak menurunkan tanda tangan, malahan sebaliknya pukul 2 pagi pula menjawab kepada kenyataan, membuat kenyataan media menolak pengisytiharan proclamation tersebut. Ini akan menunjukkan bahawasanya Menteri Besar telah menghina ataupun telah melanggar sabda yang dikeluarkan oleh undang yang 4. Ini tak seharusnya berlaku pada seorang Menteri Besar. Apabila Menteri Besar dilantik oleh Yang di-Pertuan Besar dan juga atas perkenaan undang yang 4. Ini satu perkara yang sangat tidak wajar. Pukul 2 pagi. Even kalau nak cerita lah sikit kan, pukul 2 pagi tu saya dengan Cik Khairil kita orang sampai telefon lagi. Sah ke tidak ni sampai kita bukanlah apa kan, kita macam bukan tak boleh tidur, kita rasa macam kenapa nak isu statement pukul 2. Sebab dalam Undang-Undang Tubuh Negeri Sembilan ada satu peruntukan dalam perkara 16(1) dan 2 tu. Menteri Besar boleh merujuk sebarang isu-isu berkaitan dengan adat dan sebagainya ke DKU untuk membuat keputusan. Kenapa MB tak guna kuasa ni? Saya tak tahu siapa penasihat undang-undang yang berikan nasihat begini. Lepas itu hari ada orang adat daripada Negeri Sembilan bagi tahu kita di podcast ini. Cik Khairil kata undang-undang ini telah panggil MB Amin untuk berjumpa, tapi MB Amin tak nak jumpa, tak pergi jumpa pun. So macam mana ini satu lagi masalah. So macam mana MB ni nak menyelesaikan masalah ini, tetapi cara dia penyelesaian dia tu tak lagi mengeruhkan keadaan. Patutnya kalau kita nak menyelesaikan masalah krisis ni, kita pergi jumpa lah at least. Ini jumpa pun tak nak. Ini yang pada saya yang benda-benda yang membuatkan rakyat atau orang-orang adat marah lah. Marah dan juga dia tidak menghormati raja-raja ataupun institusi undang dan adat itu sendiri. Jumpa orang politik boleh pula. Undang panggil tak nak datang. Undang panggil tak nak. Duduk sebelah Anthony Loke boleh pula. Undang panggil. Padahal undang ni adalah kita hormat. Even secara peribadi, saya kalau berjumpa dengan Yang Teramat Mulia YTM, kita akan bahasakan diri kita sebagai hamba datuk, kita akan sembah, kita akan bercakap secara baik, lemah lembut, mengenali karakter saya. Sebab saya rapat di Johor, mengenali Datuk YTM. Saya lebih rasa kemesraan dan juga saya memberikan penghormatan. YTM 12. Yang Teramat Mulia Undang Luar Johor. Undang Luar Johor. Ni Undang Luar Johor. Kita kalau di Negeri Sembilan kita panggil YTM. Sebab tu bila ada kesalahan YAM, Yang Amat Mulia, bukan Yang Teramat Mulia. Yang dia Teramat Mulia ke bawah kaus. Kalau kita panggil Raja Duli Yang Maha Mulia, ke bawah kaus Datuk Undang yang 4. Dan
setiap Datuk Undang ni dia ada pangkat dan gelaran. Okey, kalau di Johor Datuk Lela Perkasa Setiawan. Setiawan ni adalah daripada nama undang yang pertama. Undang pertama Johor adalah perempuan, Datuk Setiawan. Saya lebih rapat dengan Johor lah sebab ayah daripada Johor. Kalau belah mak saya di luar Ulu Muar di kawasan Tanah Mengandung, dia ada penghulu. Penghulu luar Ulu Muar. Yang bernaung di bawah Yang Tuan Seri Menanti. Jadi kita boleh lihat dia punya keunikan sistem adat yang diamalkan di Negeri Sembilan. Dan saya nak bagi tahulah ya, kan, kita selalu sebut adat berpatih. Tapi sebenarnya di Negeri Sembilan ada juga istilah lain. Macam contohnya di Sungai Ujong kita panggil adat Purbakala. Lepas tu kita di Johor panggil adat Bona. Di mana adat ni sebenarnya adalah the mixture between amalan orang asal dan juga orang Minang yang mendatang. Jadi benda tu dia dah diluted tau. Dia dah jadi, kalau kita, sebab tu saya selalu cakap, kalau betul lah kita nak tengok elemen watan, tempatan, Negeri Sembilan adalah contoh yang terbaik. Sebab cara pemerintahan, cara mereka bermasyarakat, tanah adat dan sebagainya, itu sudah secara turun-temurun diamalkan lebih 500 tahun. Betul. Itu yang kita kena faham. Itu keunikan Negeri Sembilan. Saya ada soalan, dan soalan ni saya nak tujukan untuk Tuan Hisham lah. Untuk saya. Untuk Tuan Hisham. Yang ini kalau Dr. Iqmal nak ulas pun boleh juga. So dia macam ni. Ini politik ke undang-undang? Dia lebih kurang campur. So masa saya buat research saya ada baca satu artikel daripada Esra Awani punya artikel. So dalam Esra Awani tu punya artikel, dia cakap yang pejabat setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan, diorang mengeluarkan surat pengosongan kediaman undang luak Sungai Ujong. Dan secara serta-merta. Dan surat itu dibuat selaras dengan keputusan selaras dengan keputusan sidang khas DKU dan DUN. Dia cakap macam tu. Esra ni cakap tu. Dan yang bertarikh 17 April. So SUK keluarkan surat suruh undang Datuk Mubarak kosongkan kediaman dia berdasarkan mesyuarat di DKU dan DUN. Dewan Keadilan Undang. So bila pihak Esra Awani cuba menghubungi setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan, iaitu Datuk Muhammad Zafir Ibrahim. So beliau enggan mengulas tentang perkara tu. Enggan mengulas. So yang kita tahu, undang ni dia ni ibarat raja. Dan apabila kerajaan mengarahkan untuk undang mengosongkan kediaman adakah bermaksud diorang dah surpass the power of undang kat situ? Surpass the power undang maksudnya macam mana? Maksudnya adakah diorang dah awak rasa macam mana bila SUK macam dahaka? Adakah mereka dahaka? So awak rasa macam dahaka? Betul, sebab undang ni kita dah tahu dia ibarat raja dah. Dia punya apa kita panggil status. So bila SUK atau Menteri Besar suruh keluarkan daripada kediaman, awak rasa itu macam dahaka? Ni Gen Z cakap macam ni. Itu bukan dahaka lagi tu. Itu yang awak rasa lah, betul tak? Kan? Pada penonton ni bukan saya cakap Ini Gen Z cakap. So awak rasa begitu. Saya rasa saya pun rasa benda yang sama. Sebab ada setengah orang kata undang ni pembesar lah apalah. Saya tak rasa macam itu. So bila seorang Menteri Besar dan SUK tu di bawah dia, Setiausaha Kerajaan Negeri di bawah kerajaan, ketua kerajaan adalah ketua pentadbiran kerajaan itu adalah MB. So bila MB, SUK di bawah MB keluarkan suruh mengosongkan kediaman undang ni yang kita kata tadi bertaraf raja, ada segi definisi dan sebagainya, itu macam kita duk halau individu yang bertaraf raja. Itu yang saya rasa, saya setuju juga kebanyakan orang rasa ini macam mendahaka ni. Kan, itu yang ramai orang marah MB. So saya tengok juga ada dari segi politik sekarang PRN banyak tersebar poster-poster entah siapa buat, entah yang kata
apa macam apa Barisan Nasional lah, Datuk Jalal lah, Perikatan Nasional lah, nak tukar yang di-Pertuan, tak ada orang pun cakap macam tu. Ini false flag ni, dia tuduh-tuduh kan. Kan tak ada, kalau ada cakap macam tu saya ingat dah lama kena angkut, kena tangkap 3R betul tak tu kita tak ada cakap macam tu. Yang sebenarnya orang ada masalah dengan MB ni, Aminuddin ni. Sebab yang kita nampak dia pula dah daripada pejabat dia ke SUK yang mengeluarkan surat suruh halau undang ni keluar daripada kediaman dan sebagainya. Itu yang kita rasa ini tak hormat, ni menderhaka ke sebagainya. Okey, saya nak tambah. Okey, apabila berlakunya arahan pengosongan ni, kita harus lihat dia berlaku dalam situasi Sungai Ujong dan juga yang terbaru ni Rembau. Rembau pun dia suruh kosongkan. Rembau pun dia suruh kosongkan. Okey. Pertama, apabila berlaku Sungai Ujong dan kita tahu ada isu berkaitan dengan minit mesyuarat. Jadi apabila tindakan mengosongkan itu dibuat, okey, sebelum minit mesyuarat itu dikeluarkan, adakah tindakan pentadbiran itu sah? Dia akan tertakluk pada undang-undang ultra vires. You act beyond the law. Dan untuk menjadi benda tu lebih teruk lagi, okey, semasa tindakan dibuat kepada pentadbiran dari segi Balai Undang Rembau tu juga bersalahan dengan segi undang-undang. Dan tambahan kita kena ingat situasi di Rembau itu adalah semasa Dewan telah dibubarkan. Betul. Jadi dia melanggar prinsip kerajaan sementara tu sendiri. Boleh ke kerajaan sementara buat tindakan begini? Itu yang masa Encik Khairil pakar adat, orang adat di Negeri Sembilan tu datang itu, dia ada cakap benda ni. Dia kata MB pula buat kenyataan mewakili apa, merefer kepada DKU ni. Ini pasal yang halau-halau keluar ni daripada kediaman. Ini kenyataan media yang Muhammad Menteri Besar Negeri Sembilan. Saya baca kenyataan ni pun saya pun sakit hati. Orang marah. Okey, saya bacakan kat sini, nanti kita post. Okey. Kenyataan media yang Muhammad Menteri Besar Negeri Sembilan bertarikh 20 April 2026, Datuk Seri Utama Haji Aminuddin bin Harun. Dia kata, saya ingin maklumkan bahawa fungsi Dewan Keadilan Undang Negeri Sembilan berperanan sebagai badan penasihat. Bla bla bla, pengen pertama. Lepas tu, dalam hubungan ini, pemberhentian Datuk Mubarak bin Dohak sebagai penyandang pesaka Datuk Kelana Petra Luak Sungai Ujong telah dibuat mengikut pesaka dan adat Telaga Undang sejak 13 Mei, dia kata. Dan selanjutnya sidang DKU pada 17 April 2026 telah bersetuju menasihat dan menerima kesepakatan Telaga Undang. So dia kata di sidang DKU, Dewan Keadilan Undang 17 April bersetuju. Okey. Waris Kelana Hulu Sungai Suat Ujong yang memberhentikan Datuk Mubarak bin Dohak sebagai penyandang. So dia telah pecatlah pemberhentian. Okey, apa yang menjadi isu contestation dalam kenyataan media ini adalah dia kata dalam mesyuarat Dewan Keadilan Undang ini mereka telah bersetuju. Lepas itu keluar pula kenyataan dalam mesyuarat DKU ni ada undang-undang yang hadir. Walaupun tak semua, tak salah saya 2 orang hadir. Tak silap saya yang hadir tu undang Johor. luar Johor yang hadir lepas tu Tunku Besar Tampin pun ada. yang boleh mengundi Datuk Syahbandar. Boleh Cuma kita ni kena faham dalam situasi tu undang yang ada semasa itu adalah YTM Datuk Undang Johor, Datuk Undang Johor dan Tunku Besar Tampin. Tunku Besar Tampin dan Datuk Syahbandar. Sebab masa mesyuarat 17 April tu berlaku, YTM Undang Luak Jelebu tidak hadir kerana saya difahamkan masa tu ada short notice. Sepatutnya perbincangan itu adalah merujuk kepada perbincangan yang 5/3. Tapi apa yang berlaku 17/4 itu adalah melibatkan pemberhentian. So MB cakap dia berhentikan atau pecat undang Datuk Mubarak, undang Sungai Ujong ini. Dia refer kepada mesyuarat Dewan Keadilan Undang yang telah bersetuju menasihat dan menerima kesepakatan. Okey. Lepas itu saya dimaklumkan yang hadir dalam mesyuarat 17 April itu adalah okey betul, YTM Undang Luak Johor dan Tunku Besar Tampin, Tunku Besar Seri Mananti dengan Datuk Syahbandar. Okey. Dan kemudian bila dia cakap diorang ni dah mereka ni dah bersetuju mereka apa ni
Tuanku YTM ni bersetuju. Keluar pula surat daripada 4 orang undang termasuk Tunku Besar Tampin. Selepas itu dia kata bila masa kita setuju. Ni ada pertikaian. So MB keluar surat kata dia orang dah setuju. Dalam surat ini dengan cap mohon dia hantar kepada Yang Berhormat Ahli Dewan Negeri Negeri Sembilan. Perkara penafian kenyataan media yang membuat Menteri Besar Negeri Sembilan Darul Khusus Datuk Seri Utama Aminuddin bin Harun dan kelayakan dalam Raja Pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan. Dia kata, adalah kami dengan ini menafikan kenyataan media Menteri Besar Negeri Sembilan Darul Khusus Datuk Seri Utama Aminuddin bin Harun pada Jumaat 17 April 2006 yang lalu berkenaan nasihat Dewan Keadilan Undang Negeri Sembilan berkaitan pemecatan Yang Teramat Mulia Datuk Kelana Putra Datuk Mubarak bin Tahap Undak Luak Sungai Ujong. Dia nafi 4 orang itu dalam Lepas tu, maka kami Yang Teramat Mulia Undang yang 4 dan Yang Teramat Mulia Tunku Besar Tampin dengan ini bersesama menyangkal sekeras-kerasnya atas kenyataan media yang memuat Menteri Besar Negeri Sembilan bertarikh 17 April di mana kami secara bersama sama sekali tidak pernah bersetuju dengan perberhentian Yang Teramat Mulia Datuk Kelana Putra Datuk Mubarak. Dan lepas tu bukan itu saja. Dia kata kami juga yakin dan percaya bahawa kenyataan Menteri Besar tersebut adalah tidak relevan dan merupakan satu pembohongan. Dia kata kenyataan Datuk Aminuddin tu tipu. Dan dia sign benda ini. Ini yang buat gaya marah. So sebab itu, susulan daripada itu, saya juga dimaklumkan bahawa peguam kepada undang salah seorang YTM undang ini telah minta minit mesyuarat daripada DKU, Setiausaha Dewan Keadilan. Dan saya sendiri daripada sudut politik, saya cakap pada Datuk Seri Amin, kan, saya buat kenyataan, saya kata Datuk Seri Amin, mana siapa yang menipu ni? Siapa yang cakap benar ini? Betul. Awak ke undang ini? Tapi kalau awak nak buktikan sama ada awak cakap benar ke tak, keluarkanlah minit mesyuarat itu. Tapi sampai sekarang kita tak dapat minit mesyuarat tu. Sampai peguam kepada YTM Datuk Mubarak ini, undang Sungai Ujong ini terpaksa pergi mahkamah untuk mendapatkan perintah mahkamah. So benda ini tak selesai lagi. Cuma saya nak cakap kepada MB Datuk Amin, kalau apa yang nak takut sangat, kalau awak rasa awak betul, mintalah daripada Setiausaha DKU suruh keluarkan surat itu, minit mesyuarat itu. So persoalannya kenapa dia tak mahu keluarkan minit mesyuarat itu? Adakah so sebab itu ini pencanggahan. So pada saya nampak undang Datuk undang yang 4 ini termasuk Tunku Besar Tampin ini, saya lebih percaya pada mereka. Betul. Ini yang menjadi masalah kepada MB Amin. Sebab itu orang nak tukar dia, bukan nak tukar tuanku. Orang masalah pada dia. Sebab kalau cara dia macam ini, tak nak keluarkan minit mesyuarat, keluarkan kenyataan kenyataan untuk pemecatan undang, lepas tu halau pula dah undang tu keluar daripada kediaman. Ini bukan cara untuk orang kata mengamankan keadaan. Ini untuk lagi menkucar-kacirkan keadaan. Macam kita cakap tadi, kalau isu diraja ni kucar-kacir tidak stabil, dia akan merebak, kemungkinan merebak. Itu yang kita tak nak. Sebab itu saya ingat 14 Adun itu telah menarik diri. Dia tak setuju, kita dah bincang perkara ini, sebab dia nak pertahankan adat. Yang mengkucar-kacirkan adat ini adalah orang-orang ini, dan sebab itu kita kena replace. Kita kena tukar MP. Sebab itu saya kata daripada awal. Dari segi sudut politik dia lah. Dari sudut undang-undang Okey, saya nak tambah lagi lah. Berhubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh Menteri Besar ni, yang pertama tadi saya kata bukan sekadar ultra bias sahaja. Dari segi tindakan dalam undang-undang pentadbiran. Yang kedua, apa yang saya boleh katakan ialah Menteri Besar ini sendiri tidak menghormati institusi undang selaku raja dan pemerintah bersama di Negeri Sembilan. Jadi apabila tindakan ini dibuat, dia dah merebak, dia ada kesan domino effect yang kita sendiri tak nampak. Pertama, kalau kita tengok selepas daripada kenyataan ataupun sabda undang yang 4 mengatakan MB Amin berbohong, dan kemudian jangan kita lupa ada waktu di mana tak lama selepas itu adanya persidangan DUN.
Kalau kita ingat masa yang berlaku persidangan DUN tu, Yang di-Pertuan Besar Tuanku Mukhris merasmikan dan akhirnya sidang DUN itu tidak dihadiri oleh Undang Yang 4 dan Tuanku Besar Tampin. Ini tak pernah berlaku dalam sejarah Negeri Sembilan. Okey, selalunya kalau maksudnya mereka tak bersetuju dengan MB ke? Mereka tak bersetuju dengan MB dan disebabkan oleh itu apabila MB tak nak berjumpa dan sebagainya menyelesaikan konflik dan apabila tiba sidang DUN, okey, disebabkan oleh konflik ini menyebabkan Undang Yang 4 dan Tuanku Besar Tampin membuat keputusan untuk tidak hadir ke sidang pembukaan Dewan Undangan Negeri. Ini mendatangkan satu aib yang besar kepada kerajaan Negeri Sembilan. Ini satu yang tak sepatutnya berlaku sampai menyebabkan sidang DUN itu terpaksa ditangguhkan. Ini pada saya satu perkara yang memalukan. Dahlah ultra bias dari segi tindakan mengosongkan Balai Undang. Tambah pula bila ada persidangan DUN. Kita ni kalau persidangan DUN ni tak bolehlah bincang macam-macam isu kan, pasal rakyat dan sebagainya. Tetapi apabila berlakunya ketidakhadiran Undang Yang 4 dan juga Tuanku Besar Tampin atas tindak tanduk Menteri Besar itu sendiri, ini sebenarnya dah menggambarkan ketidakpercayaan raja terhadap seorang chief executive ataupun menteri besar. Ini pada saya kalau dalam raja berperlembagaan sesuatu yang memalukan. Kalau di UK ni dah letak jawatan dah agaknya kalau raja dah tak suka. Itu saya nak tambah dalam sudut undang-undang dan juga amalan konvensyen perlembagaan tu sendiri. Saya tengok doktor, saya tengok punca benda ini. Ada dua orang inilah saya ingat. Satu MB Datuk Seri Aminuddin, second Anthony Loke. Saya ingat kalau kita nak menyelesaikan masalah ini, diorang ni dua-dua tak boleh lah. MB tak boleh bayangkanlah bila dia jadi MB benda ini berlaku. Kalau esok dia orang ini menang, dia pula jadi MB balik semula, saya tak rasa isu krisis adat ini akan jadi lebih baik. Saya rasa akan jadi lebih teruk. So untuk menyelesaikan krisis adat, untuk menjaga adat di Negeri Sembilan, kedua-dua mereka ini kita tak boleh undi lah saya ingat. Ini pada saya lah, saya nampak macam itulah. Sebab lagi satu dari segi ramai yang marah kan kalau kita cakap, kenapa nak menjatuhkan Menteri Besar? Sebenarnya dalam amalan demokrasi itu adalah proses yang betul. Menjatuhkan Menteri Besar, menjatuhkan ahli politik tu sepatutnya berlaku semasa dalam pilihan raya. Ini yang salah faham yang besar. Kita buat PRN ini, dia tak ada kena, walaupun ada setengah naratif dia adalah orang yang mulut-mulut jahat ni kan, dia kata ada setengah pihak nak menjatuhkan YTM Yang Tuan. Kita bukan nak menjatuhkan YTM, bukan nak tukar Yang Tuan, kita nak tukar Menteri Besar. Sebab Menteri Besar ni yang menjadi punca masalah ni. Betul. Sebab kita nak pertahan adat, untuk pertahan adat, untuk menstabilkan adat, untuk memperkukuhkan adat istiadat Undang-Undang Negeri Sembilan, adat Negeri Sembilan, kita kena tukar sebab dia tak kompeten MB ni. Tukarlah dengan orang lain. Dulu zaman orang lain jadi Menteri Besar tak macam ni lah saya ingat. Tak ada lagi lah isu besar-besar macam ni. So tukarlah kepada orang yang lebih baik lah. Itu pada pandangan saya dari sudut politik. Okey, dari sudut undang-undang pula. Okey, peranan Menteri Besar ni. Okey, ada yang kata Menteri Besar tak boleh campur tangan adat. Okey, dari satu segi itu betul. Okey, apa yang sebenarnya Menteri Besar ni harus lakukanlah sebagai ketua negeri, chief executive ialah untuk facilitate the process. Macam saya pernah mendengarlah kenyataan Tok Mat semasa insiden pemecatan YTM Datuk Mat Jan Undang Luak Johor pada 2016. Okey, dalam semasa insiden itu berlangsung, proses itu berjalan dengan kebulatan yang baik. Tak pernah kita dengar krisis yang sampai teruk gini. Okey, apa yang Menteri Besar lakukan ialah untuk facilitate. Kalau ada saya bagi contoh yang mudah lah. Okey, macam ada kerapatan. Okey, nak guna dewan, nak guna kursi, nak guna polis, nak guna ni dan sebagainya. Okey, sebagai ketua kerajaan, kita membantu. Kita tak campur urusan adat. Itu yang sepatutnya dibuat oleh seorang Menteri Besar. Tapi dalam kes Aminuddin ni kan, dia dah campur, bukan sekadar dah campur, dia menghina institusi beraja, dia gunakan undang-undang yang bersifat ultra bias, tindakan pentadbirannya, dan hingga menyebabkan kekecohan ini semua berlaku. Jadi mana kepimpinan seorang Menteri Besar yang begini? Dah tak mengikut undang-undang. Dalam masa yang sama juga tidak menjalankan kuasa-kuasa
dalam undang-undang tubuh dan juga pentadbiran adat. Ini satu perkara yang saya tak boleh terima lah sebagai seorang pengamal undang-undang yang orang kata memelihara rule of law, kedaulatan, perlembagaan, kesetiaan kepada raja dan negara. Ini sesuatu yang tak boleh diterima. Dalam negara kita, seorang pemimpin tak boleh ada sikap begitu. Terima kasih, Doktor. So Gen Z macam mana? Kita dah di akhir, okey? Menariklah kupasan daripada politik dari side Tuan Hisham, dari segi dari side undang-undang pun. Ya, saya nampak kalau especially bila saya nampaklah gambaran kan bahawa setiap tindakan yang melibatkan institusi seperti ini should be mereka kena buat ataupun kenalah melakukan sesuatu benda tu dengan lebih teratur dan kalau boleh isu-isu yang besar ni diorang perlulah macam berdiskus ke apa ke kan, tanpa perlu melibatkan benda-benda yang sensitif. Sebabnya benda ni saya nampak dia bukan usik pentadbiran saja, tapi dia juga menimbulkan perspektif yang tak baik terhadap menteri itu sendiri. So antara MB dengan undang ni awak percaya siapa? Undang lah. Undang lah. Okey. Percaya pada raja, setia kepada raja. Ya, betul. Okey. Okey, so kita pun, kerusi kita pun dah panas juga ni kan. Isu kita pun sangat panas juga pada hari ni. So, kita pun dah di hujung rancangan dah, Tuan Hisham. Okey, so saya nak ucapkan terima kasih sangat banyak-banyak dekat Dr. Ikmal sebab sudi sangat join podcast saya. Podcast Awak lah ni. Saya tumpang aja pakai nama ni. Podcast kita pada hari ini. Podcast Gen Z. Ya, insyaAllah nanti kalau ada lagi podcast, mungkin kita boleh jemput lagi kan Dr. Ikmal kan? Dia sebenarnya Syam? podcast ni podcast Gen Z bersama Izam Jalil, bukan Syam Jalil bersama Gen Z. Kita seronok sebenarnya berinteraksi dengan Gen Z. Kadang-kadang banyak benda saya belajar dengan Gen Z. Mereka kalau present dekat kelas guna Canva, kita ni masih PowerPoint lagi. Orang punya soalan ni kadang-kadang soalan lagi kan. Gitulah kita. Okay, so itu saja podcast kita pada hari ini. So saya end discuss kita kat sini yang hangat ni. Okay. So saya Natasha. Saya Aiman. Saya Nadira. Kita jumpa di next episode di podcast Hisham Jalil dan tetamu bersama Gen Z. Bye bye.